PAS menyasarkan untuk bertanding di 12 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17. Perkara itu disahkan oleh Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, dan berharap menang sekurang-kurangnya satu kerusi. Beliau berkata pihaknya sedang mengadakan perbincangan dengan Bersatu dan parti lain dalam gabungan itu. Muhammad Amar berkata PAS berharap menerusi 12 kerusi yang ditandingi itu akan menang sekurang-kurangnya satu kerusi untuk memecahkan telur di Sabah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah umum sambutan 70 tahun PAS Kelantan malam tadi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 15 November ini sebagai hari penamaan calon, disusuli 25 November pengundian awal dan 29 November hari mengundi biasa bagi PRN Sabah. Sebanyak 73 kerusi DUN bakal direbut dalam pilihan raya berkenaan.